Pernah tak anda terfikir, siapa sebenarnya yang melukis garisan-garisan gaib yang menentukan di mana sebuah hotel boleh dibina dan di mana pula terumbu karang perlu dilindungi? Jawapannya terletak pada satu konsep yang sangat penting, pengezonan pelancongan. Hari ini kita akan selami lebih dalam tentang buku peraturan tersembunyi yang membentuk destinasi-destinasi percutian kegemaran kita. Ini dia persoalan paling besar dalam pelancongan. Semakin kita suka dan kunjungi sesuatu tempat tu, semakin tinggi risiko untuk kita merosakkannya tanpa sengaja. Jadi, macam mana kita nak lindungi syurga percutian ni daripada boleh dikatakan disayangi sampai mati? Jawapannya bukan sekadar harapan, tapi ia perlukan perancangan yang betul-betul strategik. Untuk fahamkan semua ni, kita akan mulakan dengan asasnya dulu. Apa itu pengezonan? Lepas tu, kita akan tengok betapa rumitnya nak seimbangkan semua benda. Seterusnya, kita akan lihat contoh-contoh sebenar di Malaysia dan akhir sekali, kita akan tinjau apa masa depan destinasi pelancongan kita. Jom kita mula. Baiklah, jadi apa sebenarnya pengezonanan pelancongan ni? Bunyi macam teknikal kan? Tapi jangan risau, jom kita pecahkan konsep teras ni yang sebenarnya adalah blueprint untuk pelancongan yang lestari. Senang cerita, bayangkan ia macam pelan induk untuk bandar, tapi kali ini untuk syurga percutian. Kerajaan akan bahagikan satu kawasan besar kepada zon-zon yang berbeza. Setiap zon ni ada peraturan dia sendiri. Contohnya, zon ni boleh bina resort, zon tu pula kawasan larangan memancing. Semua ni dibuat untuk seimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemeliharaan alam sekitar. Sebenarnya, idea nak pecah-pecahkan kawasan ni bukanlah benda baru. Ia dah wujud sejak zaman purba lagi. Tapi yang menariknya ialah macam mana kita ambil konsep perancangan bandar dari tahun 1920-an dan kita adaptasikannya untuk zaman sekarang. Kini, kita gunakannya bukan setakat untuk bandar, tapi untuk lindungi terumbu karang yang rapuh dan untuk uruskan pengalaman pelawat di taman-taman negara. Kat sinilah kita nampak perbezaan ketara dia. Pengezonan bandar yang biasa tu lebih mudah. Asingkan kilang dari kawasan perumahan. Tapi, pengezonan pelancongan ni jauh lebih kompleks. Ia bukan lagi pasal bangunan semata-mata, tapi ia tentang menguruskan keseluruhan ekosistem dari terumbu garang sampai ke tapak warisan untuk cipta satu hubungan yang saling menguntungkan antara ekonomi dan alam sekitar. Okey, jadi kita dah faham apa itu pengezonan. Sekarang, soalan yang lebih besar, kenapa ia begitu kritikal? Sebabnya, bila pelancongan dibiarkan berkembang tanpa sebarang kawalan, pertaruhannya boleh jadi sangat-sangat tinggi. Cuba bayangkan ni, dalam tempoh tak sampai 15 tahun, jumlah pelancong yang datang ke Malaysia melonjak hampir 5 kali ganda. Walaupun ini berita baik untuk ekonomi, pada masa yang sama ia memberikan tekanan yang sangat luar biasa ke atas infrastruktur, alam sekitar dan juga komuniti tempatan kita. Dan bila tekanan tu dah jadi terlalu besar, akibatnya sangat nyata. Ada satu kajian yang mendapati pengurusan dan pengezonan yang lemah telah menyebabkan beberapa taman laut kita yang terkenal terpaksa ditutup. Ini satu peringatan yang jelas. Kalau kita tak merancang dengan betul, permata pelancongan kita sendiri boleh hilang begitu sahaja. Di sinilah peranan pengezonan yang efektif. Tujuannya bukan nak hentikan pelancongan, tapi untuk menguruskannya dengan bijak. Ia adalah tentang mencari satu titik tengah di mana ekonomi boleh berkembang, alam sekitar terjaga dan komuniti tempatan dapat sama-sama maju untuk jangka masa yang panjang. Jom kita beralih daripada teori dan lihat macam mana konsep-konsep ni diaplikasikan dalam dunia sebenar. Malaysia sebenarnya ada beberapa contoh yang sangat menarik yang menunjukkan kejayaan dan juga cabaran dalam pengezonan pelancongan. Kita akan tengok dua contoh yang berbeza. Pertama, Langkawi, sebuah geopark UNESCO yang berjaya guna perancangan guna tanah. Lepas tu, kita akan ke Pulau Tioman, di mana kita akan nampak cabaran sebenar dalam melindungi syurga marin yang sangat rapuh. Pendekatan Langkawi ini memang bijak. Pelan induk mereka secara strategik meletakkan zon pembangunan pelancongan betul-betul bersebelahan dengan kawasan pemeliharaan. Ideanya ialah pelancongan dapat manfaat daripada keindahan alam semula jadi dan pada masa yang sama, hasil daripada pelancongan tu pula membantu membiayai usaha pemeliharaan. Ia jadi satu kitaran yang saling menguatkan. Sebaliknya pula, kes Tioman ni umpama satu kisah pengingatan. Walaupun dah ada pelan pengezonan, penguatkuasaan yang lemah bermakna ekosistem terumbu karangnya yang menjadi tarikan utama masih lagi terancam. Ini satu pengajaran yang penting. Pelan yang paling hebat sekalipun, kalau hanya tinggal atas kertas, memang tak akan ada maknanya.
Jadi, apa yang kita belajar dari pengalaman macam Kak Tioman ni? Sebuah pelan yang berjaya perlukan lebih dari sekadar peta. Ia perlukan objektif yang jelas, penglibatan aktif dari komuniti tempatan dan juga ketelusan sepenuhnya. Pada asasnya, ia bukan lagi pendekatan top-down tapi satu usaha kerjasama dari semua pihak. Okey, dari pengajaran di peringkat tempatan ni, jom kita zoom out sikit dan tengok gambarannya lebih besar. Apakah rancangan Malaysia untuk masa depan destinasi-destinasi pelancongannya? Visi negara kita sangat jelas dan bercita-cita tinggi. Melalui dasar pelancongan negara, matlamatnya bukan lagi sekadar nak tarik lebih ramai pelancong, tapi untuk menarik pelancongan yang berkualiti dan mampan. Ini satu perubahan strategik yang sangat penting. Kita beralih dari kuantiti kepada kualiti. Untuk capai matlamat besar ni, dasar tersebut menggariskan 6 strategi utama. Cuba anda perhatikan nombor 2. Wujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif. Ini menunjukkan yang pengezonan bukan lagi sekadar idea sampingan, tapi dah jadi komponen teras dalam strategi pelancongan negara. Dan ini membawa kita kepada satu idea baru, Zon Pelaburan Khas Pelancongan atau STIZ. Boleh anggap ini macam pengezonan versi 2.0. Daripada hanya menetapkan peraturan, STIZ ini direka secara proaktif untuk menarik jenis pelaburan yang betul, pelaburan yang mampan dan bernilai tinggi, dengan mewujudkan satu ekosistem yang mesra perniagaan. Fokus STZ ni bersifat holistik. Maksudnya, ia bukan setakat fikir pasal nak bina hotel cantik-cantik, tapi ia tentang membangunkan keseluruhan ekosistem sokongan, dari logistik sehinggalah ke perniagaan kesihatan. Dan yang paling penting, semua ni mesti selari dengan prinsip ESG, iaitu alam sekitar, sosial dan tadbir urus yang baik. Jadi kalau ada satu perkara yang perlu anda ingat daripada perbincangan kita hari ini, ia adalah ini. Pengezonan bukan sekadar aktiviti melukis garisan atas peta. Ia sebenarnya adalah jambatan antara masa kini dan masa depan. Ia adalah pelan tindakan yang memastikan tempat-tempat yang kita sayangi hari ini akan terus wujud dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dan akhirnya, semua ini berbalik semula kepada kita. Ya, kita sebagai pengembara. Dasar dan pelan memang penting, tapi ia tak akan berjaya tanpa kerjasama kita semua. Jadi soalan terakhir untuk anda fikirkan, bila kita melancong nanti, macam mana kita boleh jadi pelawak yang lebih bertanggungjawab dan menghormati usaha-usaha yang dibuat untuk memelihara keindahan yang kita datang untuk nikmati? Fikir-fikirkanlah.